Kau ni tak tengok kalender ke? Karipap inti iblis. Tak, aku nak tanya engkau ni. Kenapa engkau pergi bazar Ramadan pakai singlet nampak pusat? Orang datang bazar nak cari tepung pelita. Bukan nak tengok pusat kau yang besar pusat button tu. Pui. Orang ni puasa, hormatlah sikit. Malu dekat orang Cina, India. Diorang pun datang bazar Ramadan, diorang tahu hormat. Pakai baju elok-elok. Yang kau boleh tayang pusat pula. Kau pusat kau tu indah tak apa. Dah macam exhaust fan dah. Tinggal aku buat wiring je. Bawa pusing lah pusat kau tu. Aku puaslah menahan nafsu aku ni. Supaya roh aku tak mengamuk. Jadi pahlawan pasir salak bulan-bulan puasa ni. Ni semalam baru pula aku tengok video ada satu pakcik ni pergi tampar budak dekat Family Mart. Kenapa pula pakcik boleh berjuang dalam Family Mart tu? Pakcik baru lepas tengok cerita Transformers ke apa? Yang kena tampar tu aku tak heran lagi. Kenapa pakcik tu ada dekat Family Mart pukul 3 petang? Kalau kata pakcik nak bungkus untuk berbuka, kalau kata pakcik bungkus oden, waktu berbuka tu, oden tu dah jadi pelampung. Peringatan untuk siapa yang tengok video ni. Engkau bulan-bulan puasa ni, tak payah nak heboh lah nak jadi gangster. Kau mandi pun pakai Dettol sebab takut dengan kuman. Sibuk pula nak jadi gangster. Kau ni macam-macam hal lah. Macam benda kejadah kau orang buat. Aku ni macam benda nak fikir. Raya kali ni, bini aku minta aku pakai baju Melayu. Kalau boleh, seluar dia tu jenis short pant. Sebab dia kata kalau short pant, senang sikit aku nak berlari pergi beli ais pagi raya tu. Punyalah tak masuk akal. Tapi disebabkan aku sayang bini aku ni, aku tetap cari ini hari. Jom kau teman